DAP. Kita lawan DAP. Siapa lawan? DAP musuh negara. Siapa Kita lawan? jangan biarkan DAP. Siapa lawan? Saya tak lawan DAP ke sekarang ni? Siapa yang lawan DAP sekarang ni? Nakal lah sir ni. Relax so. Bawa. Siapa yang lawan? Pelik ni sir ni. Pelik. Apa lah jadi spin ni. Amat pelik ni. Faham tak? Ini strategi. Sama macam mana aku kenakan Mausin dulu. Ni sebut nama Mausin. Mausin dulu, aku study, aku tengok. Dia punya cakap ni menjengkelkan orang meluat. Jadi aku tarik dia keluar, aku smell. Dia rasa dia popular. Dia rasa dia terror. Dia silap. Saya nak tanya satu soalan ni. Saya jawab dengan tenang. Relax sir. Okey. Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri di dalam Pakatan Harapan 1.0. Dan Tun Dr. Mahathir minta orang Melayu bersama dengan Bersatu supaya Bersatu ini boleh menggantikan UMNO. Dan minta UMNO ini dibubarkan. Kenapa UMNO tidak dibubarkan? Sebab apa sir? Sebab ketika itu presidennya Zahid Hamidi. Keras kepalanya mempertahankan parti. Dan sir ketika itu masih UMNO kan sir? Aku esko pemuda UMNO. Oh bagus. Dan sir pun bersama-sama, betul kan sir? Betul. Menyelamatkan UMNO daripada dibubarkan sir, betul? Sekarang ni, engkau orang ni, sekarang ni macam mana nak bubar UMNO? Cuba cakap. Macam mana nak bubar UMNO? Cakap. Nak bubar UMNO macam mana? Mudah sir membina. Cakaplah macam mana? Cakap. Tak payah buat perhimpunan agung, tak payah buat mesyuarat, sehingga Ros kenakan tindakan, akhirnya UMNO akan dibubarkan. Jadi, mudah ya sir. Jadi, waktu Tun Mahathir Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin Menteri KDN, okey, Arif bawa Menteri KDN, kalau dia nak bubarkan UMNO, boleh tak dia buat? Tak boleh macam tu sebab kita masih ikut lagi perlembagaan. Apa pula kita masih lagi ikut peraturan ROS. Boleh kita buat. Masih lagi melakukan mesyuarat. Tak, boleh buat. Kalau begitu sir, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri KDN, dia boleh bubar DAP? UMNO tu sebab kau cakap sekarang ni UMNO bukan DAP. Tak, kalau lah Muhyiddin Yassin boleh bubarkan UMNO, Muhyiddin Yassin boleh bubarkan DAP. Kau cakap Bersatu nak ganti UMNO. Tak. Kejap. Nanti berbalik kepada soalan tadi. Berbalik soalan tadi. Kalau lah Tun berkuasa untuk bubarkan UMNO, kenapa Tun tak bubarkan DAP? Kenapa Muhyiddin Yassin semasa jadi Menteri KDN tak bubarkan DAP? Kenapa pula ni? Kenapa DAP pula ni? Pelik. Tadi saya tanya Tun Dr. Mahathir kalau nak bubarkan UMNO, dia boleh bubar. Kalau lah Menteri KDN nak bubarkan UMNO, dia boleh bubar. Kalau takut dengan DAP, kenapa tak bubar DAP? Kenapa nak kena bubar DAP? Kita lawan DAP. Siapa lawan? DAP musuh negara. Kita jangan biarkan DAP. Siapa lawan? Saya tak lawan DAP ke sekarang ni? Siapa yang lawan DAP sekarang ni? Nakal lah sir ni. Relax so. Bawa. Mentah sir. Pelik ni sir ni. Pelik. Apa lah jadi spin ni. Amat pelik ni. Faham tak? Ini strategi. Sama macam mana aku kenakan Mausin dulu. Ni sebut nama Mausin. Mausin dulu, aku study, aku tengok. Dia punya cakap ni menjengkelkan orang meluat. Jadi aku tarik dia keluar, aku smell. Dia rasa dia popular. Dia rasa dia terror. Dia silap. Saya nak tanya satu soalan ni. Saya jawab dengan tenang. Relax sir. Okey.